Dia masukkan saya, patut dia keluarkan saya. Kalau tiba-tiba dia pergi hantar saya kat depan, tak usah pasal orang depan selalu tanya, mana datang pula driver ni? Aku tak masuk, tak register, tiba-tiba keluar. Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? So, hari ni saya nak berborak tentang penumpang ataupun passenger lah ya. Tentang security, sistem safety lah. Nak masuk sebuah resident lah. So, ada resident yang blok A, blok B, blok C, ada tower A, tower B, tower C, ada yang jenis taman perumahan besar. Kena bagi lesen, ada yang kena call tuan rumah, lepas tu dah ada Grab nak datang, okey baru boleh masuk. Ada yang masuk gitu aja, ada yang macam-macam sistem lah dia punya security punya. Selalunya ada yang masuk kena dapat apa orang kata yang kertas seolah-olah nak drop off ke, nak pick up ke, ada lah kan. Ada tu kena pulang balik, ada yang tak payah, tunjuk lesen je, lepas dia snap lesen kita, dia bagi kita jalan ambil pick up, drop off ke apa ke. So ada sesetengah passenger lah, dia jenis VVIP sikit lah. Dia tahu nak masuk rumah dia tu payah. Kadang-kadang dia kata, okey bang, lalu dekat yang access ni yang resident, saya dekat, okey. Kita faham, masuk, okey. Nak keluar kan kadang-kadang guard macam-macam lah kan. Kita lah kena kan, tapi ada yang okey-okey. Tadi lalu itu resident ni orang pakai kad. Saya keluar, okey-okey, jalan-jalan, ada okey. Ada yang okey, ada yang tak okey lah. So, tadi, saya ada drop off dekat satu tempat. So, alamat pertama dia tu macam dekat area section 13, dekat Dewan MBSA yang baru tu. Kalau dari Federal Highway boleh nampak tu lah. Yang ada pesta buku lah, apalah kan. So, dia tepi jalan situ je. Nak kata dekat Bank Rakyat pun tak, dia tengah-tengah tepi-tepi jalan. Nak drop off lah. Sampai situ, abang, masuk kiri bang, masuk kiri. Saya tak pernah tahu situ ada lorong masuk kiri. Selalu kita terus je buat bodoh je kan. Tak pernah tengok. Sekali nampak ada belah kiri, okey masuk. Security guard tu, satu pintu je buka. Lepas tu yang passenger saya buka pintu. Drop off. Lepas tu resident kan, okey dia buka, okey masuk. Lepas tu masuk depan guard tu, orang kata ke kiri lah. Ada dalam 5-6 buah rumah je lah kan. Maknanya dia duduk situ, dia boleh nampak saya drop off passenger tu lah. Okey, saya pun keluar. Dan nak keluar, saya tanya dekat yang passenger tu, sini boleh keluar ya? Boleh. Saya pun keluar. Terus situ, security tu macam, ini untuk resident saja. You bukan resident. Memanglah bukan resident. Tadi aku masuk kat sini. Engkau yang anukan kan. Kau nampak aku drop off situ cakap. Jadi sekarang ni lain apa? Kau kata pergi untuk keluar dekat yang betul-betul pintu yang untuk ni lah kan. Cakap saya pun tak tahu ini mana lokasi. Lepas tu ni. Tapi saya fikir saya rasa ini di Kayangan. Saya tak pernah tahu ada di Kayangan ada pintu belakang. Saya selalu masuk di Kayangan kat depan. Dekat Go-Kart sana kan. Dekat orang bawa di Kayangan sana. Tapi ini bayangkan dekat Lotus. Belakang Lotus yang dekat Bank Rakyat ada yang Dewan MBSA, tiba-tiba ada pintu belakang. Saya rasa di Kayangan. Terus cakap lah, you angkat, sudah angkat. I keluar sikit juga. Lepas tu, ni kalau depan, you orang minta, macam mana you boleh masuk? Kan susah. Tapi sini untuk resident, memanglah untuk resident. Tadi aku masuk ni dengan resident, dan kau pun nampak, aku drop depan kau tu lah. Aku nak keluar, kau mention tak ni untuk resident. Dan kau yang buka palang tadi. Lepas tu, okey lah, saya buka lah. Sini resident punya tempat. Aku tak kisah pun masuk yang beratur je tu. Tapi aku pun tak tahu. Tiba-tiba kau punya passenger ni bawa pintu belakang. Dah kita pula kena ngadap perangai. Ya kita tahu itu dia security, apa-apa jadi under dia je. Tapi sekarang ni dia masukkan saya, patut dia keluarkan saya. Kalau tiba-tiba dia pergi hantar saya kat depan, tak usah pasal orang depan selalu tanya, mana datang pula driver ni? Aku tak masuk, tak register, tiba-tiba keluar. Kan kalau kau yang settlekan A, Z kau pun tutup, kan senang. Tapi saya rasa di Kayangan lah, saya tak pernah tahu ada di Kayangan pintu belakang. Itulah kadang-kadang dia passenger ni, dia nak VIP sangat, dia nak pakai kad dia. Tapi yang semalam tu dia tak pakai kad dia pun. Security tu yang pakai kad dia yang ni. Mana security dia buka untuk saya, dan untuk keluar kad dia. Lain lah yang ni tadi dah tu. Passenger tu kad dia, tak ada kad kau boleh kena keluar kan. Aku tak ada kad, tak apa boleh terima. Ini dia yang buka, kita tahu dia ada kad. Tiba tak apalah, okey ini untuk resident saya. Itulah kepada penumpang-penumpang atau passenger lah Biarlah kami ikut laluan kami. Mana yang masuk, mana pintu A, pintu B, mana yang untuk resident boleh keluar pintu utara ke selatan ke timur ke barat ke, tapi kami kena masuk dekat permit interest ke tak apa, kami boleh masuk.